Matlamat utama datang Kudasang ni nak tengok ni tu, nak tengok Gunung Kinabalu. Tapi kalau salah masa macam sekarang dah pukul 10.30. 10.30 ni kalau kita dekat Semenanjung ni awal kan, tapi ni dekat sini kita dah lewat tu. Dah jadi nampak kabut saja je. Tak nampak Gunung Kinabalu lah, Kinabalu. Orang sini dah cakap dah, kena pukul 6 pagi atau 7 pagi. Dah jangan marah abang itu. Habis tu macam mana tu? Ke kita tidur semalam lagi ke dekat sini ke? Tak nampak rugi lah. Nampak awan je. Bukan kita ada geng dekat sini ni. Siapa nama tu? Mr. Bird. Mr. Bird. Kenal kan Mr. Bird? Orang sini kenal? Orang Sabah kenal tak Mr. Bird tu siapa dia? Cuba kita try cari dia lah. Cari dia tengok. Dan ni kita jalan sendiri, siapa nak ambil gambar ni? Takkan nak selfie gini je. Tak tahu apa benda ni. Tak jadi ni. Ayah, kenapa tak bagi tahu? Ni jumpa kawan lama ni. Zul. Oi. Nama dia Zul. Kawan lama.